Kalau akaun junior ni boleh ke keluarkan semua emas dalam tu untuk jual balik dapatkan tunai? Boleh sebenarnya, sebab dekat akaun junior ni kita boleh simpan dan kita boleh jual balik emas yang ada dekat dalam akaun tu. Tak ada masalah. Kalau kata tuan-puan tak nak jual tapi nak keluarkan dalam bentuk emas fizikal, boleh juga withdraw. Okey, term dekat Public Gold ni kita panggil withdraw untuk kita dapatkan emas fizikal. Kita panggil sell untuk kita dapatkan tunai. Dan untuk akaun junior juga tak ada masalah jika tuan-puan nak keluarkan dalam bentuk barang kemas. Contohnya nak keluarkan gelang emas untuk anak melalui akaun Gap, boleh pergi walk in ke mana-mana branch PG Jewel dan bagi tahu staff anda nak keluarkan barang kemas melalui akaun Gap. So, upah simpan saja yang anda perlu bayar. Dan pastikan akaun anak-anak anda telah update profil. Maksudnya dah upload gambar sijil lahir anak dan juga IC depan dan IC belakang parent. So, bagi anda yang belum buka lagi akaun emas untuk anak-anak, boleh klik link dekat profil, Cik Isa akan bantu step seterusnya. Duit raya ni jangan lupa simpan dalam bentuk emas.